Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, baik. Saya Muhammad Arif Ikwan bin Muhammad Rashidi dan rakan sekumpulan saya iaitu Nazrul Amri bin Muhammad Kamal. Jadi hari ini kami ingin membentangkan kertas kerja yang telah kami lakukan berkaitan dengan tanggungjawab dan accountability dan pengurusan krisis banjir di sekolah. Okey, baik, kita akan teruskanlah. Mhm. Okey, kita akan terus kepada pengenalan dahulu. Kita tengok 1.0 iaitu berkaitan dengan pengenalan isu krisis itu sendiri. Okey, jadi keselamatan ini kita tahu dia merupakan satu aspek yang penting khususnya dalam kalangan pelajar di sekolah. Jadi keselamatan pelajar yang terjamin ini dapat memastikan pelajar ini dapat meneruskan aktiviti pembelajaran dan pengajaran dengan lebih sempurna, dengan lebih teratur. Antara krisis yang boleh berlaku antaranya ialah banjir. Okey, jadi krisis ini sedikit sebanyak dapat memberi kesan kepada institusi pendidikan di Malaysia di mana dapat menyebabkan berlakunya gangguan dalam proses PDP, kemudahan dan infrastruktur sekolah itu sendiri dan sebagainya. Kertas kerja ini akan menerangkan atau menyatakan tentang analisis tanggungjawab dan accountability pihak sekolah itu sendiri iaitu pentadbir dan guru serta rangka pengurusan krisis bagi menghadapi ancaman banjir. Okey, baik, kita akan terus kepada tinjauan dan literatur dalam konsep asas. 2.0 definisi dan skop itu sendiri. Jadi 2.1, okey, baik, pihak sekolah iaitu pentadbir dan guru memainkan peranan yang penting dalam memegang tanggungjawab dalam memegang tanggungjawab dan accountability dalam memastikan keselamatan pelajar di sekolah terpelihara dan terjaga. Pentadbir iaitu guru besar memikul tanggungjawab yang amat besar dalam menjaga keselamatan di sekolah. Jadi pemimpin sekolah yang proaktif dalam aspek keselamatan bukanlah pemimpin yang sekadar mengikut peraturan ataupun undang semata-mata, tetapi mereka benar-benar sedar akan kepentingan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan pelajar itu sendiri. Contohnya, pihak pentadbir mengadakan latihan dan keselamatan secara berterusan, mendidik pelajar tentang langkah keselamatan atau memastikan setiap warga sekolah tahu apa tindakan yang perlu dilakukan, apa tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan seperti banjir. Okey, baik, untuk 2.2 iaitu pengurusan krisis merupakan satu proses yang sistematik dalam mengenal pasti, menilai dan menguruskan masalah atau sesuatu kejadian yang boleh mengancam sesuatu operasi atau keselamatan seseorang. Dalam konteks pendidikan keselamatan pelajar, pengurus krisis merangkumi satu pendekatan yang holistik di mana melibatkan 3 fasa iaitu sebelum, semasa dan selepas. Kita akan tengok lebih mendalam berkaitan dengan fasa ini. Okey, baik, kita tahu bahawa pengurusan krisis ini mempunyai 3 fasa. Jadi mari kita lihat fasa yang pertama iaitu fasa 1 di mana ini merupakan fasa pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi pentadbir dan guru perlu menekankan kepada usaha mengurangkan kemungkinan berlakunya sesuatu krisis itu seperti banjir atau memastikan para pelajar dan kaki tangan sekolah bersedia sepenuhnya jika krisis ini berlaku. Antara usaha awal yang pentadbir boleh lakukan antaranya ialah melakukan penyelenggaraan saliran di kawasan sekolah, memastikan sistem amaran awal di sekolah berfungsi dengan baik seperti loceng kecemasan dapat berbunyi dan pembesar suara serta meletakkan atau memastikan harta benda atau aset sekolah itu berada di tempat yang selamat daripada krisis banjir. Persediaan yang boleh dilakukan antaranya membentuk jawatan kuasa tindakan krisis banjir, merangka satu prosedur kecemasan SOP untuk dipatuhi dan menjalankan simulasi atau latihan pemindahan banjir untuk pelajar dan kaki tangan sebagai pendekatan awal. Pendedahan awal. Okey, baik, kita akan terus kepada fasa yang kedua iaitu fasa semasa. Fasa semasa krisis di mana ini merupakan fasa tindak balas. Okey, pada fasa ini hanya menumpukan kepada usaha dan menyelamatkan nyawa dan keselamatan serta mengawal keadaan daripada menjadi lebih teruk. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah mengaktifkan penggerak kecemasan di sekolah, guru mengarah pelajar untuk bergerak keluar mengikut SOP yang telah dipelajari, di mana pergerakan itu perlu mengikut SOP yang telah dirancang iaitu mengikut peta pergerakan selamat ke lokasi yang telah ditetapkan. Pihak pentadbir menghubungi pihak berkuasa yang berkaitan seperti bomba, PDRM dan sebagainya dan lain-lain serta menyampaikan maklumat kepada waris pelajar tentang keadaan sebenar di sekolah. Jadi kita akan tengok berkaitan dengan fasa yang terakhir dalam pengurusan krisis itu sendiri iaitu fasa selepas. Fasa ini melibatkan fasa pemulihan dan pembelajaran. Okey, baik. Jadi aktiviti yang dijalankan untuk memulihkan keadaan termasuklah dari segi penilaian kerosakan, perbaiki dan sokongan psikologi kepada mangsa-mangsa banjir. Dalam proses pemulihan, pihak pentadbir, guru dan kaki tangan sekolah akan menjalankan satu proses pembersihan, penyiasatan kemalangan dan penilaian kerosakan infrastruktur seperti dari segi kos dia lah. Okey, baik, untuk mendapatkan bantuan
Bukan itu sahaja, pihak pentadbir juga dan guru perlu mendapatkan pihak pentadbir juga perlu mendapatkan bantuan daripada pihak berkuasa atau mana-mana NGO untuk membaik pulih infrastruktur yang rosak di sekolah. Jadi pentadbir juga perlu menyediakan khidmat kaunseling untuk para pelajar dan kaki tangan yang terlibat dalam yang menjadi mangsa banjir. Ya. Okey, baik, kita akan terus kepada tanggungjawab dan accountability terhadap keselamatan pelajar itu sendiri. Jadi apa peranan pentadbir? Jadi di sini kita fokus kepada peranan pentadbir sahaja. Okey, jadi yang pertama iaitu peranan pentadbir yang pertama iaitu perancangan dari segi kewangan. Okey, jadi pentadbir ini bertanggungjawab untuk mendapatkan peruntukan kewangan untuk peralatan keselamatan, untuk membeli peralatan keselamatan apabila berlakunya banjir seperti jaket keselamatan. Ini amat sesuai disediakan di sekolah yang sering kali dilanda banjir, ubat-ubatan dan sebagainya. Selain itu, menyediakan infrastruktur yang selamat di mana wang yang diperoleh itu digunakan untuk menaik taraf lagi sistem saliran yang lebih efisien. Gantikan pintu. Bukan itu sahaja, pihak pentadbir juga boleh gantikan pintu yang dapat menahan air daripada masuk ke dalam kelas yang berada pada tingkat bawah dan membina kolam tadahan air hujan yang dapat menampung air yang banyak dalam satu masa. Okey, baik. Perancangan program yang rasional juga boleh dilakukan oleh pihak pentadbir dengan menggunakan peruntukan kewangan yang disediakan. Program-program yang disediakan mestilah dapat memberi input kepada pelajar dan kaki tangan sekolah tentang krisis banjir ini. Antara pendekatan yang boleh disediakan ialah pendedahan kepada pelajar tentang langkah awal yang perlu dilakukan apabila berlakunya banjir. Itu. Okey, baik. Tanggungjawab dan accountability yang kedua bagi pihak pentadbir iaitu pembangunan polisi. Jadi pembangunan polisi keselamatan bagi menghadapi krisis banjir merupakan satu langkah yang proaktif yang perlu diambil oleh pihak pentadbir untuk memastikan keselamatan pelajar, guru dan kaki tangan berada dalam keadaan yang selamat, berada pada level yang tinggi. Pentadbir perlu membangunkan polisi keselamatan banjir sekolah yang komprehensif dengan merujuk kepada Standard Operating Procedure SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri, seperti Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 4 Palang 2002, Pelan Tindakan Menghadapi Banjir oleh Bahagian Kawalan Penyakit KKM dan SOP yang dikeluarkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NERMA, iaitu Garis Panduan Pelaksanaan Pengurusan Risiko Banjir berasaskan Community CBDRM di Malaysia oleh NADMA itu sendiri yang menekankan kepada peranan aktif yang perlu diambil dalam menangani risiko bencana. Selain itu, pihak pentadbir juga boleh mewujudkan satu jawatan kuasa keselamatan sekolah yang berperanan dalam merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan sesuatu dasar. Jawatan kuasa ini akan melibatkan pelbagai pihak seperti guru disiplin, wakil IPG, pegawai keselamatan, ibu bapa dan lain-lain. Oleh itu, sekolah dapat melaksanakan satu langkah pencegahan dan tindak balas yang lebih teratur dan lebih efisien apabila berdepan dengan sebarang risiko seperti banjir. Okey, baik, untuk tanggungjawab dan accountability pentadbir yang ketiga iaitu berkaitan dengan pemantauan berterusan. Jadi pemantauan boleh dilakukan sebelum dan selepas sesuatu krisis itu berlaku. Jadi pihak pentadbir dan jawatan kuasa keselamatan yang telah ditubuhkan itu, yang diwujudkan itu, melaksanakan pemeriksaan keselamatan berkala untuk mengurangkan lagi risiko berlakunya banjir seperti keadaan perparitan dalam keadaan yang baik di mana tidak tersumbat. Seterusnya, pemantauan juga perlu dilakukan kepada pelajar atau kaki tangan yang menjadi mangsa sesuatu krisis seperti banjir agar mereka tidak berasa terabai dan mengurangkan lagi risiko masalah lain timbul seperti risiko masalah mental. Dan yang keempat iaitu berkaitan dengan pengurusan data dan dokumen. Jadi pihak pentadbir ini perlu mendapatkan data-data yang tepatlah mengenai bilangan pelajar dan kaki tangan yang terlibat dalam krisis banjir, yang terlibat dalam bencana. Jumlah peralatan yang rosak akibat banjir juga perlu diambil kira. Jumlah kerugian yang dihadapi dan lain-lain. Jadi pentadbir ini perlu menyampaikan maklumat data-data yang diperoleh ini kepada pihak yang terlibat dan penjaga atau KPM lah tentang pelajar dan kaki tangan. Okey, kita akan terus kepada peranan guru. Jadi accountability dalam konteks keselamatan ini dia merujuk kepada tanggungjawab dan kelestarian guru itu sendiri untuk memastikan keselamatan pelajar di bawah jagaan mereka. Mengambil tindakan pencegahan yang munasabah dan bertindak mengikut standard yang profesional yang telah ditetapkan. Jadi, yang pertama 4.1, antara peranan guru yang pertama iaitu kewajipan menjaga risiko itu sendiri. Guru mesti proaktif dalam mengenal pasti potensi bahaya sebelum aktiviti dilaksanakan. Ini termasuk penilaian risiko persekitaran, peralatan dan tingkah laku pelajar itu. Kedua, 4.2, pengawalan yang wajar. Sentiasa mengawasi murid-murid dan elakkan murid-murid bermain air banjir. Guru perlu sentiasa cakna dengan segala tindakan murid-murid dan memaklumkan kepada pihak atasan sekiranya terdapat murid yang cedera atau perlukan rawatan. Dan yang terakhir sekali,
menjalankan tugas yang telah diberikan. Setiap guru akan dilantik mengikut jawatan kuasa krisis yang telah ditetapkan. Setiap guru perlu memastikan segala tugas dan tanggungjawab dilakukan dengan baik. Sekiranya terdapat masalah semasa melakukan tugas, hendaklah memaklumkan kepada pentadbir dengan segera. Baiklah, terima kasih Encik Arif untuk pembentangannya. Saya akan teruskan untuk pengurusan krisis banjir. Saya akan terangkan bagi sebelum, prosedur sebelum, selepas dan semasa. Okey, bagi sebelum. Okey, guru-guru dengar semua. Pertama, mengadakan mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana peringkat sekolah dengan merujuk kepada Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 6/2021. Penambah baikan jawatankuasa pengurusan bencana peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Institut Pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Yang seterusnya, menyediakan perancangan serta pelan tindakan menghadapi banjir. Dan dipamerkan di sekitar kawasan sekolah. Pelan tindakan ini juga perlu diedarkan kepada murid-murid, ibu bapa atau penjaga dan persatuan ibu bapa dan guru PIBG sebagai langkah persediaan menghadapi banjir. Jadi PIC yang telah ditugaskan untuk buat pelan tindakan ini dah boleh mula sebarkan. Okey, monsun timur laut pun sudah bermula. Okey. Seterusnya, memaklumkan kepada semua warga sekolah tentang pelan tindakan menghadapi banjir semasa penghimpunan sekolah, mesyuarat guru atau mesyuarat anggota kumpulan pelaksana. Okey, Ahad depan kita akan bagi mesyuarat, kita akan bagi pendedahan kepada pelajar-pelajar inilah, kepada murid-murid waktu perhimpunan pagi hari Ahad depan. Seterusnya, mendapatkan maklumat kejadian bencana serta ramalan cuaca terkini sama ada menerusi laman suara portal bencana NADMA, Public Info Banjir, Jabatan Pengairan dan Salian Malaysia, aplikasi My Cuaca Met Malaysia atau aplikasi info bencana dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi guru yang telah ditugaskan untuk pegang portfolio ini perlu sentiasa cakna lah dengan semua amaran banjir yang akan diberikan oleh pihak kerajaan. Okey, baik, seterusnya. Ini sangat penting. Menyimpan dokumen penting dan barangan berharga di tempat tinggi dan selamat, terutamanya sekolah yang kerap atau berlaku di sini. Ini sekolah kita lah. Sekolah kita sangat kerap untuk dilanda banjir. Jadi cikgu, saya pesan kepada semua cikgu, okey, simpan dokumen-dokumen penting dalam bekas kalis air ataupun letak dekat tempat tinggi. Okay, kita ada letak dekat blok aras 3 tu, boleh letak kat sana. Kemudian pastikan bilik menyimpan buku teks ditempatkan tingkat atas. Okey, kita dah buat. Okey, PSBBT dah pindahkan ke tingkat atas. Tahniah SBBT. Kemudian menyediakan papan maklumat yang mengandungi senarai nama dan nombor telefon jabatan atau individu yang perlu dihubungi sekiranya berlaku kecemasan atau banjir. Jadi pun kita dah tampal dekat dinding-dinding dan papan-papan maklumat di sekolah. Menyediakan alat-alat kelengkapan yang perlu digunakan sekiranya kecemasan atau banjir berlaku seperti load hailer, portable radio, lampu solo, kalis air, tali dan lain-lain. Okey, ini Encik Resman akan bertanggungjawab. Okey, Encik Resman sebagai guru peralatan, Encik Resman perlu cari barang-barang ini. Dan seterusnya, pastikan stok bekalan makanan kering yang mencukupi disediakan dan disimpan di tempat tinggi serta selamat. Okey, bagi memastikan bekalan makanan murid tidak terputus sementara menunggu bantuan dari luar. In case, okey, jika banjir berlaku sewaktu persekolahan dan kita terbatas, okey, pihak sekolah perlu menyediakan makanan secukupnya kepada murid-murid dan sekolah. Baik, saya akan terangkan prosedur semasa banjir. Memaklumkan dengan segera kepada jabatan atau agensi berkaitan seperti JPN, PPD, Polis, Bomba dan PIBG untuk mendapatkan bantuan dan arahan berkaitan. Okey, sebab apa kita perlu pastikan kita tak boleh nak suka hati buat apa yang kita boleh buat. Okey, kita kena ikut prosedur yang telah ditetapkan. Membuat rujukan dengan JPN untuk mendapatkan panduan dan tindakan yang perlu diambil oleh sekolah. Memindahkan guru, murid dan AKP ke tempat yang lebih selamat. Bila banjir dijangka akan mencapai paras bahaya atau bila diarah berpindah oleh jawatankuasa pengurusan bencana negeri atau daerah. Okey, kita akan menerima arahan daripada jawatankuasa pengurusan bencana negeri atau daerah, okey, untuk kita berpindah sebelum kita berpindah. Khususnya mendapatkan bantuan penduduk kampung atau masyarakat setempat untuk memindahkan atau berada sekolah dengan segera dan memutuskan bekalan elektrik di premis yang dilanda banjir untuk mengelakkan bahaya lintas pintas. Jadi ini sangat penting. Okey, dah banyak dah kes yang melibatkan kematian, yang mengakibatkan kematian akibat ranjatan elektrik. Jadi cikgu, okey, saya ingatkan untuk putuskan bekalan elektrik sekiranya sekolah kita sudah dinaiki air. Okey, kita akan teruskan kita punya pembentangan ke atas kerja iaitu semasa banjir, prosedur semasa banjir. Iaitu kita terus kepada 5.2.6, menyelaras dengan pihak JPN ataupun PPD supaya guru yang sekolah dilanda banjir bertugas di PPD atau sekolah yang berhampiran dengan kediaman mereka. 5.2.7 mengatur supaya guru yang kawasan perumahan mereka dilanda banjir akan dapat bertugas di sekolah yang berhampiran dengan kediaman mereka. Jadi ini sedikit sebenarnya dapat memudahkan urusan mereka untuk meneruskan aktiviti pembelajaran dan pengajaran untuk membolehkan mereka menjalankan tugas. Dan yang terakhir sekali iaitu mengurus murid yang sekolah mereka dilanda banjir tetapi tempat kediaman mereka tidak dilanda banjir agar dapat ditumpangkan pelajar di sekolah berhampiran yang tidak terlibat dengan banjir sehingga banjir surut serta memaklumkan perkara itu kepada JPN dan PPD. Okey, baik, yang itu sahaja.
Baik, jadi kita akan teruskan kepada prosedur selepas banjir. Baik. Pertama, kita kena atur aktiviti gotong royong untuk membersihkan kawasan sekolah lah, yang melibatkan guru, AKP, penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta, pihak BKS, terus tempat sekolah dan agensi berkaitan. Kemudian melaporkan status pembersihan pasca banjir kepada JPN dan PPD. Ini untuk supaya JPN dan PPD dapat nak bagi tahu, okay, sama ada sekolah kita dapat melaksanakan PDP ataupun tidak. Seterusnya, mendapatkan perkhidmatan juruteknik bertauliah dari Jabatan Kerja Raya untuk meneliti tahap keselamatan pendawaian bangunan yang ditenggami banjir sebelum digunakan. Adapun saya tukarkan kepada Encik Resman lah. Encik Resman selepas banjir nanti kena hubungi kontraktor ataupun juruteknik daripada JKR, okey, untuk cek apa yang ada dekat, apa yang mungkin kerosakan yang berlaku di sekolah kita. Seterusnya, menandakan jumlah kerosakan. Okey, seterusnya mengadakan gotong royong bersama pihak BKS untuk memperbaiki kerusi meja dan peralatan yang tidak mengalami kerusakan keteruk, dan menyelaraskan peminjaman peralatan kerusi meja dan lain-lain dari sekolah yang tidak terlibat banjir dalam daerah berkenaan sekiranya ada lebihan stok. Jadi kita perlu pastikan, okey, lepas je banjir kita kena proses tu, kita kena cepat. Okey, sebab kita masih ada PDP. Okey, PDP, proses pengajaran dan pembelajaran itu masih perlu dijalankan. Okey, jadi guru-guru kita perlu ingatlah, okey, yang bukan banjir ni kita cuti tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey, seterusnya 5.3.7. Okey, guru-guru kelas semua sila ambil perhatian betul-betul dekat 5.3.7 ni. Mengenal pasti murid yang memerlukan bantuan kewangan, buku teks, peralatan sekolah, pakaian dan keperluan sekolah yang lain, serta perlu dimaklumkan ke JPN atau PPD untuk mendapat bantuan tersebut. Jadi saya sekali lagi ingatkan dan tekankan kepada guru-guru kelas untuk kenal pasti pelajar ataupun kenal pasti murid yang memerlukan bantuan ini. Seterusnya, menyenaraikan jenis dan jumlah peralatan kerusi, meja, almari dan lain-lain yang diperlukan oleh sekolah kepada PPD. Pesanan ini perlu dibuat dengan segera. Jadi setiap guru telah diberikan kelas masing-masing. Bilik-bilik khas pun kita dah ada individu yang in charge. Jadi guru-guru tersebutlah akan beritahu, okey, senaraikan jenis dan jumlah peralatan tersebut. Seterusnya, membuat anggaran nilai peruntukan yang diperlukan bagi penggantian dan baik pulih. Ini akan dilakukan oleh pihak atasan lah. Lepas tu kita akan bawa anggaran nilai peruntukan yang diperlukan bagi penggantian baik pulih peralatan dan permis kepada JPN dan melaporkan kerosakan buku teks mengikut mata pelajaran. Okay, Cikgu Sibiti, Ustazah Laili, okay, sila ambil maklum, okay, untuk beritahu kepada JPN dan PPD. Saya rasa itu saja daripada saya. Saya akan serahkan semula kepada Encik Arif selaku pengerusi jawatan kuasa krisis pengurusan banjir. Silakan Arif. Okey, baik. Terima kasih Amri atas penerangan yang sangat jelas. Okey, baik, kita akan teruskan pada penutup. Jadi penutup, jadi kesimpulan yang kita boleh buat iaitu keselamatan pelajar daripada ancaman banjir menuntut komitmen yang tinggi dan tindakan yang sistematik daripada pihak sekolah, khususnya daripada pentadbir dan guru. Analisis ini menunjukkan bahawa tanggungjawab dan accountability pentadbir dan guru adalah merangkumi perancangan kewangan, pembangunan polisi yang kukuh, pemantauan berterusan dan pengurusan data yang telus. Pelaksanaan rangka kerja pengurusan krisis iaitu pencegahan, tindak balas dan pemulihan secara bersepadu adalah kunci utama dalam meminimumkan lagi impak bencana dan memastikan aktiviti pendidikan dapat dijalan dengan lebih sempurna. Okey, baik. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan kertas kerja kami pada hari ini.